Ramai yang pernah dengar nama Mossad, tapi tak ramai yang benar-benar tahu betapa hebat dan menakutkannya agensi ini. Mossad adalah agensi risikan luar negara milik Israel dan mereka dianggap antara yang paling cekap, licik dan berani dalam dunia perisikan moden. Sejak penubuhannya pada tahun 1949, Mossad telah terlibat dalam pelbagai operasi sulit, termasuk pembunuhan sasaran, penculikan, sabotaj, serta pengintipan di luar negara. Tapi apa yang membezakan Mossad dengan agensi lain seperti CIA atau Mi-6? Jawapannya, keberanian mereka bertindak tanpa mengira sempadan atau undang-undang antarabangsa. Mossad dikendalikan terus di bawah Perdana Menteri Israel. Ia tidak tertakluk pada undang-undang biasa negara lain. Kalau mereka sudah tandakkan seseorang sebagai musuh negara, tidak kira di mana individu itu berada, Mossad akan mencari, mengintip dan jika perlu, menghapuskan ancaman itu secara senyap. Salah satu misi paling terkenal Mossad berlaku pada tahun 1960, iaitu Operasi Penculikan Adolf Eichmann, seorang bekas pegawai Nazi yang menjadi arkitek utama Holocaust. Eichmann bersembunyi di Argentina selepas Perang Dunia Kedua. Mossad menyamar sebagai pekerja syarikat tempatan, memerhati Eichmann selama berminggu-minggu, kemudian menculiknya dan menyeludup pulang ke Israel untuk dibicarakan. Misi ini berjaya tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Satu lagi misi besar adalah pembunuhan kejam ke atas ahli Black September, kumpulan yang bertanggungjawab atas pembunuhan atlet Israel dalam Olimpik Munich 1972. Selepas tragedi itu, Mossad melancarkan operasi Out of Court. Satu demi satu ahli kumpulan tersebut diburu dan dibunuh. Dari Eropah hingga Timur Tengah, ada yang mati akibat bom di bawah tilam hotel. Ada yang ditembak di hadapan keluarga sendiri. Tapi Mossad bukan sekadar pembunuh. Mereka juga terkenal dalam misi-misi risikan berisiko tinggi. Contohnya, dalam konflik antara Israel dan Iran, Mossad berjaya menyusup masuk ke fasiliti nuklear Iran, mencuri dokumen rahsia dan membawa pulang beribu-ribu fil ke Israel. Ia seperti misi dalam filem James Bond, tapi ini realiti. Mossad juga terkenal dengan kemampuan mereka merekrut ejen di negara musuh. Mereka tak perlu ramai agen, tapi agen yang mereka miliki selalunya sangat berkesan. Mereka boleh menyamar sebagai ahli perniagaan, doktor, pelajar universiti, atau jurugambar. Mereka dilatih untuk hidup dalam identiti palsu selama bertahun-tahun. Satu kisah yang menarik adalah apabila Mossad pernah menyamar sebagai penerbit filem di Afrika untuk menyeludup keluar pelarian Yahudi Ethiopia melalui laut. Operasi itu sangat rahsia, sampai ramai yang percaya ia hanya mitos sehinggalah dokumen rasmi dibuka kepada umum. Banyak negara melihat Mossad sebagai satu ancaman. Iran, Syria, Lebanon dan banyak lagi menuduh Mossad sebagai dalang di sebalik pembunuhan saintis nuklear, serangan siber dan sabotaj ekonomi. Tapi dari sudut pandang Israel, Mossad adalah barisan pertahanan pertama negara mereka beroperasi di luar radar. Sebelum ancaman sampai ke sempadan, Mossad bukan sahaja beroperasi dengan senjata, tapi juga maklumat. Mereka mengumpulkan data melalui penggodaman, risikan manusia (RQMBNT) dan juga kerjasama dengan agensi asing. Mereka ada reputasi sebagai agensi yang bekerja senyap tapi padat. Bila mereka muncul di berita, selalunya ada sesuatu yang besar sedang berlaku di belakang tabir. Tidak semua operasi Mossad berjaya. Pernah berlaku kesalah sasaran di Norway pada tahun 1973 apabila Mossad tersilap bunuh orang awam yang disangka pengganas. Kes itu menyebabkan Israel dikecam dunia dan beberapa ejen Mossad terpaksa ditahan. Namun itu tidak menghentikan mereka. Mossad belajar dari kesilapan dan sejak itu mereka lebih berhati-hati tetapi tetap agresif. Moto mereka sendiri ialah Beware of Deception. Daoshang dua dengan penipuan, kamu akan berperang. Dalam dunia moden yang penuh konflik dan ketegangan, Mossad menjadi simbol kebijaksanaan strategik, keberanian ekstrim dan kepintaran operasi bawah tanah. Mereka tak perlu berperang di medan terbuka, cukup dengan satu maklumat, satu tindakan tepat dan musuh boleh lumpuh tanpa sempat membalas. Israel sangat bergantung kepada Mossad kerana saiz negara mereka yang kecil, tetapi dikelilingi oleh musuh.
Mossad menjadi mata dan telinga negara, memastikan setiap ancaman dikesan sebelum sempat dilancarkan. Apa yang menjadikan Mossad paling degeruni ialah keupayaan mereka menyesuaikan diri. Dalam era digital, mereka sudah menjadi pakar siber. Mereka tak perlu serang dengan peluru, cukup dengan memusnahkan sistem komputer, bekalan elektrik atau memalukan pemimpin musuh secara strategik. Mossad adalah bukti bahawa kuasa sebenar bukan hanya pada kekuatan senjata, tetapi pada maklumat yang tepat, keberanian melampau, dan tindakan yang tidak dijangka.